Ramai tak tahu lagi macam mana nak waqaf ayat 19 surah Al-Mulk. Okey, mula-mula sekali kena jelaskan huruf dad. Okey, huruf dad kat sini ramai yang suka baca melantun. Bil. Jadi huruf dad ni tak baca melantun. Bil. Bil. Okey, lepas nak sebut huruf dad, kena sebut huruf apa? Huruf kedua yang mati iaitu huruf nun. Huruf nun ni hujung lidah kita letak dekat gusi. Dan ada sedikit aliran suara, macam ada bunyi dengung sikit lah. Jadi sebutan dia wa yaqbilun, wa yaqbilun. Jadi kalau sahabat-sahabat semua nak buat latihan cara nak wakaf dua huruf mati macam ni kan, sebenarnya ada banyak lagi tempat dalam Al-Quran. Jemput daftar program Tajwid Circle bersama Asatizah Yusra Quranik. Macam mana nak daftar? Boleh terus tekan borang sign up biru dekat bawah ni ataupun terus tekan link dekat profil saya. Dah tahu? Jom buat!